Kadang-kadang kita kata ini ujian Allah, tapi sebenarnya kita sendiri yang tak ready. Tak semua kegagalan tu ujian. Kadang-kadang itu cuma result daripada kelemahan kita sendiri. Kalau bisnes jatuh, cuba cek dulu. Adakah market memang teruk atau kita malas belajar? Adakah customer betul-betul tak ada atau cara bercakap kita yang tak meyakinkan? Adakah produk betul tak laku atau kita sendiri tak konsisten promote? So, ramai orang nak hasil besar, tapi disiplin kecil pun tak lepas. Ujian sebenar ialah bila kau dah usaha habis-habisan, dah improve, dah berdoa, dah sabar, tapi result masih lambat. So kat situlah Allah tengah bina mental kau. So kadang Allah belum bagi ni, dia belum bagi kejayaan sebab karakter kita belum cukup kuat untuk pegang kejayaan tu.